Showtek Madrid, selamat datang, Max. Mari orang tak ramai, marilah, mari orang tak ramai. Showtek Madrid, mai datang sini. Sebab yang ini Max adalah datang. teknologi, maksudnya siapa-siapa nak Orang tak ramai, datang. Wah, bestnya benar-benar dapat dia. Dari katak. Tak tahu ya. Kacang botol. Okey, dan soalan yang terakhir pada hari ini, soalan terakhir. Aman bernilai. Di mana letaknya? Teknologi hortikultur. Baik, terima kasih banyak-banyak. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Jangan ke mana-mana ya. Pusat penyelidikan hortikultur. Bibit baharu nanas MS16. Kacang botol kami yang pintar. Apa yang hitam tengok. Fotograsi pintar. Dia bukan saja hebat sebagai pengusaha, mereka juga pandai memasak. Tapi masak kat mana? Baja pintar. Green coat. Drone. Pusat AM. Okey. Kita tengok siapa tahu bakal membawa pulang. Agro pelancongan. Boleh bagi kemah. Jemput dulu tuan-tuan dan puan, kita nak buat Ergo pelancongan. duduk hanya dalam jangka masa 12 minit. 12 minit siap boleh makan dodol. Tak 2 minit saja lagi. 22 minit ni dah kena hias dah ni. Minit boleh siap bang. Jemput dulu abang-abang, kakak-kakak yang cantik manis. Bagan Datuk kelapa. Bagan Datuk. Tanda papan untuk penukar kerusi yang berada di Master ternakan. kerana sebentar Isi lah bang. Saga. Ayam saga. Ayam saga. Orang. Jualan tunai. Kambing K. Kambing B. Dah penat masing-masing dah. Memang bau kambing. Padi dan beras. Takkan hilang beras di tanah. Apa yang kita perlukan hanyalah Melayu. Pertama, okey, mana? Kita dengar sorakan. Mana dia daripada pusat? Padi pun ada klinik. Padi pun sakit, kena ada klinik. Teknologi makanan. Ini yang selalu orang cari ni. Mesin beton. Tanaman industri. Jagung bijiran. Petani modern. Nampak? Hijau. Jagung, kelapa, tanaman industri.
Inilah sumber. Belakang tu ada kredit. Ubi gajah ni. Lari mana? Kredit dan merah. Dan bayu. Ni aku tanam kat sekolah ni lah ni. Kunyit hitam. Tapi tak tahu pasaran macam mana. Kita tengok apa yang boleh buat. Kunyit hitam dah pakai kultur tisu. Baja dia pun ada. Hitam. Pokok kopi. Siapa yang tak kenal lah. Ni dulu kat kampung Pari Bugis. Ini saja pokok yang ada.